Edisi camping kami kali ni, camping sambil melemang. Susah ke senang nak buat lemang ni? Okey, jom kita tengok daripada A sampai Z. Jangan lupa follow, like dengan share juga. Okey, tengok ni. Buluh yang ni cara untuk basuh buluh. Gunakan yang ni, kita gosok dah. Camping hari ni, nampak tak? Kita mirak dalam dan kita ada pengawal. Tabik, spring, shoot. Adik. Mana ada boleh macam tu? Ha? Buat. Okay, so lemang yang aku nak buat ni adalah lemang daun lerek. So, sebelum nak mulakan apa proses daripada buluh, basuh beras semua tu, aku nak cari kayu api dulu. So, ni sekarang ni kita ada dekat dalam berdekatan dengan tapak campsite ya. Dan okey, macam apa nampak sekarang ni, aku dah get ready dah tempat tu nak bakar lemang tu. Yang ni sebenarnya aku gunakan apa yang ada je. Kalau boleh tengok tu ni adalah pancang untuk nak pasang kemah tu. Lepas tu aku lintang buat X2 ni, lintang besi satu. Okey, lepas tu kayu api pun dah ready dah. Yang ni jumpa dekat dalam hutan tu ada bekas yang CO bakar tu kan. Nampak elok je, pakailah. Tu, benda dah ada kan, kita guna. Dan arang satu beg yang ni standby. Okey, so sekarang ni nak pergi basuh buluh. Kalau tengok nampak buluh macam ni kan. Dia kena basuh dulu. Yang ni saja buat demo. Okey, jom kita basuh buluh. Tengok budak-budak mandi. Okey, jom. Ni kita nak basuh buluh. Yang ni cara untuk basuh buluh. Gunakan yang ni, kita gosok dia. Cari ikat air yang mengalir lah. Tak susah pun. Basuh macam tu. Okey. Sekarang ni kita gosok dia. Untuk nak buang habuk-habuk buluh dia dalam dia. Okey, nampak tu. Yang tu je. So kita buat dia habis. Basuh beras sampai layak dia jernih. Yang ni beras pulut tau. Sampai layak jernih kalau nak bagi pulut lemang ni tahan lama. Lepas tu rendam dia lebih kurang dalam 30 ke 40 minit. Okay, sekarang ni proses masukkan daun lerek ke dalam buluh. Okay, mudah lah cara dia. Macam ni kan. Okay, lipat bawah dia. Bahagian bawah ni lipat. Kalau yang ni, satu daun masuk untuk 2 buluh. Kita bahagi 2 lah daun ni. Boleh juga kalau satu daun untuk 1 buluh. Lagi mudah. Macam ni. Okay, so dah siap. Okay, so sekarang ni yang kita buat ni adalah 3 kilo untuk beras pulut susu. Lepas tu kena 3 kilo santan. Lebih kurang macam tu lah. Okay, yang ni formula dah. Bancur dulu, lepas tu letak garam, letak gula. Lagi kita buang air rendaman ni, lepas kita masukkan santan dalam tu. Kemudian masukkan dalam buluh. Okay. Okay, so sekarang ni kita nak hidupkan api. Ini cara aku lah yang paling mudah ni nak hidupkan api. Letak dulu minyak masak. Letak sikit macam ni. Yang ni pakai cawan kertas tu je. Sementara kan, ni minyak masak kita pakai. Lepas tu letak tisu. Okey, letak tisu lebih kurang macam ni. Jadikan sumbu dia. Okey, dan terus nyalakan api. Okey. Okay, nampak bila api dah menyala ni kan. Ini masuk dekat ni bahagian untuk yang kita nak letak kita punya kayu api tu. Okey, letak sini. Dan tunggulah sehingga api naik. Yang penting pakai bekas aluminium foil ni. Pakai bekas ni supaya kita tak mau tinggalkan kesan api dekat tanah tapak campsite kita. Jaga hutan kita. Kalau pergi buat dekat mana-mana campsite ke ataupun dekat tepi pantai ke mana-mana, kalau boleh gunakan ni bekas aluminium foil ni. Adik buat apa? Bukan punya buat. Lemang. Lemang. Lemang yang kedua. Okey. Jom, let's go. Lemang yang kedua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Waktu bila lemang nak kena pusing? Okey, kalau nak tengok kan. Tengok macam sekarang ni. Dekat bahagian kepala. Yang ni santan nampak. Dia duduk cayak ni. Yang ni nampak. Dia dah mula mengeras kan. Dia nak main solid lah. Okey, kalau tengok sekarang ni. Dekat sini pula. Yang sini warna hijau pekat. Yang dekat belah belakang ni pula. Dia dah hijau cayak dah.
Nampak tu. Yang tu dia dah masak. Itu dia dah bakar. Lepas tu belah sini belum lagi. Jadi kita time ni dah kita nak pusing dah. Macam mana nak pusing dia, tengok ni. Ni cara nak pusing dia. Pegang bawah ni satu, pegang atas ni satu. Okey. Ambil pusing. Pusing dah siap. Okey. Yang ni nak elok lagi, sediakan kain basah. Lepas tu lap dia. Kita bagi buluh lemang kita ni sentiasa cantik. Akhirnya lemang kita dah siap dah. Siap dek. Siap dek. Jadi dia terpelik. Yang nampak pula. Pandai lah. Siap juga nak tahu macam mana lemang ni. Dah siap ke tak kan? Dah siap masak, tengok dekat bahagian kepala santan tu dah. So dia dah kering tu, insya-Allah dah siap. Jadi dah boleh angkat dah. Lepas tu lagi kita tengok macam mana yang dia punya ending dia last sekali. Jadi ke tak jadi, garing ke tak garing. Panas lah, jangan pegang. Ya, Okey. Tengok lagi. Ending daripada episod buat lemang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Minta-minta jadi lembut, elok, sedap insya-Allah. Amin. Allahu akbar. Tarik tu. Ini lemang daun lerek. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, boy, jadi elok tu. Okey, tak ada garing. So, insya-Allah ada garing sikit. Tak ada. Okey, insya-Allah. So, aku akan buat share video macam mana nak buat lemang ni daripada A sampai Z. Okey. So jadilah lemang daun lerek. Tak payah nak belah buluh, pakai daun je boleh tarik macam tu. So bapa boleh tengok video ni. Semoga video ni bermanfaat insya-Allah. Kita tengok. Allahu akbar. Sedapnya lemang daun lerek. Kita potong dan makan dengan rendang. Yang ni Syamira buat kat tempat camping. Dah siap lemang kita. Sedap dek. Abang tak terasa. itu dong. Rasa? Yang potong lah. Tak pernah. Tunjuk lah. Potong. Kat.